Okay guys, ini dia CF Moto berdepan dengan Petronas. Alright, okay, jom, let's go. Alright guys, good morning. DK sekarang ni berada di GC-an Motors di Kuala Selangor, dan ni adalah hari ni adalah grand opening untuk CF Moto flagship store. Jadi sekarang ni kita nak pergi daftar diri dulu, and then kita nak jumpa kawan-kawan yang dah sampai awal. Alright, so seperti biasa kita daftar diri dulu. Di mana kita akan lepas daftar diri, kita akan tengok inilah kedai dia under GC-an. Alright, so nanti kita akan masuk dalam, atau kita masuk sekarang lah. Kita masuk sekarang dan kita terus tengok. Morning. Kita terus tengok dekat dalam. Alright. Inilah keadaan dalam kedai CF Moto flagship store. Masa ni tak ramai orang lagi. Dia ada tingkat atas. Ada tingkat atas dan ni tingkat bawah dia. Alright. So seperti biasa, LS2 sentiasa akan ada untuk support. Dan inilah display motor-motor yang ada. Viho DK pun ada. Dan di atas, kita pergi tengok atas, jom. Kita pergi tengok atas. Dan di atas sini adalah di atas sini ada juga display helmet LS2, motor dan bilik bos. Ini bilik bos lah ni. Bilik director. So kalau duduk sini, so sini ada jual YH Pro punya box lah. YH Pro punya box ni yang pernah tahu, yang ni adalah under CF Moto lah. Bukan CF Moto, sorry. Ada M-Force bawa masuk. Okay. Dan juga ada M-Force Oil. Dan di sini tempat untuk lepak-lepak, dan itu adalah pantry. Tandas kat situ. Tandas kat situ juga kot. Itu ada glove pro box dia lah. Alright, jom kita turun bawah dan kita pergi daftar dulu. Daftar tak daftar pun. Jom, let's go. Kerjaan pengarah urusan bagi GC-an bersama dengan keluarga ini, kita berikan tepukan kepada mereka secara Tan High Tech yang merupakan pengurus jualan Canon M4 Sport Holding Sedia Berhad. Wujud dan satu kedai CF Moto yang telah kami bawa masuk daripada M4 Spike Holding Sedia Berhad. Terima kasih sekali lagi. Dengan kiraan 1, 2, 3. Alright guys, settle dah majlis pelancaran CF Moto flagship store yang terletak di Kuala Selangor under GC-an Enterprise, Motorcycle Enterprise. So kalau apa nak mai tengok, apa boleh mai singgah nak tengok di sini CF Moto flagship store yang terletak di main road berdepan dengan Petronas. GC-an Moto Enterprise. Okey, sampai di sini saja video DK hari ini. Terima kasih kepada semua yang view dan support. Okey, bye bye.